Okay, nafkah. Yes. Okay lah, apa-apa kita percaya duit. Tapi kalau dapat isteri yang tak nak dengar cakap kita, kita bukan suruh dia basuh baju apa benda. No. Kita kena jaga dia ibadat dia. Sebabnya at the end of the day kita kena pastikan dia jadi isteri yang taat kepada suami. Betul. Sebab kita kena guide benda tu. Kita bukan cakap Islam suruh jadi isteri taat kepada suami tak. No, kita kena bentangkan kapet tu untuk dia jalan jadi macam tu. I think my biggest fear was marriage. In marriage Sheila, bila kalau I tak dapat kalau I dapat perempuan yang tak nak dengar cakap I. You know, because kita akan jadi ketua keluarga. Kalau Khalifah kan tu kan. Dah solat belum? Dia tak jawab. Dia rasa macam you, my parents tak solat-solat tau. Tiba-tiba you kahwin dengan I, you tak nak solat. Mampus aku. Banyak sangat cakap drama. Mungkin perempuan zaman sekarang you rasa macam tu ke? Yang tak boleh dengar kata. Boleh jadi. Waktu dah keluar hospital tu pun drama juga. Sebab I dah bergantung ubat ni, kita jadi tak stable emosi semua kan. Bila tak kali live baru nak cakap muka lain lah ni, ya ke muka hospital sakit ke buat muka. I cakap macam tu. Ada. Lepas tu I dah cakap kat dia, you sure nak kahwin? I dah tak macam dulu tau. I dah tak tahu lagi. Sebab I chemoterapi 4 kali. Patutnya kena buat 6 tapi 4. You kena buat chemo? Ya, sebab dia kata Assalamualaikum semua, saya Kenu Azman. Selamat kembali ke podcast saya sebenarnya. Macam biasalah guys, every episode kita ada guest-guest yang cukup menarik dengan situasi-situasi sebenarnya kita orang tak pernah tahu pasal diorang. Hari ni, I have the lovely couple yang macam sumpah sweet lah. Kalau tengok kat thread apa semua kan, adalah pula orang cakap, the way she looks at him macam wow, she found the love of her life gitu. Wow, I pun nak belajar sebab I tengah mencari jodoh sekarang ni. So ladies and gentlemen, Nat Zainal dan Ungku Ismail Aziz. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Serba biru hari ni? Iya. Yes, serba biru, picked by her. Oh, is that how you guys do it? Kalau nak keluar rumah akan plan? Is that how she do it? Huh? That is how she do it. You ikut je lah. Selalunya. Sebab I nak benda tu kemas dalam gambar. Wow. Yeah. And congratulations by the way. Thank you. Baby on the way. Baby Alhamdulillah. Alhamdulillah. So by the way guys, just I nak bangga lah sikit lah. Sebab sebenarnya Nat Zainal dengan Ungku Ismail ni jarang ambil podcast semua. Jarang. Dah 38 podcast you all dah reject. You all mention Dah 38. Yeah, I think so. Yeah, about 38 right. macam tu There's kan. number lah about that. Alhamdulillah. Sebab kami ni jenis malas berborak. Kita bukan tu. We have what we call, you know, kita ada satu zone yang macam if you come too quickly to penetrate, kita akan reject terus. So if you come slower like a raccoon, mungkin kita macam comel lah dia ni, okay boleh. So dah macam Alha because she's a good friend, and then masa kita nikah, Alha yang make up. So dah kenal dia dari zaman tak kahwin lagi dengan Alha tu. So you yang second. Yes, Alfa buat make up dia masa kahwin. I yang perika baju Nat Zainal dan Ungku Ismail masa kahwin. Tapi tak pernah reveal. you were not there, but yeah. Rizalman semua, sorry, it was me actually. By the way, boleh tak on timer tu? Kan jadi 45 jam kan tak bergerak langsung tu. Okay. Okay, now just to get to know the both of you better sikit, okay? I nak bayangkan kalau I teenager and I nak kenal teenager version Nat Zainal dengan Ungku Ismail. I nak you all throw back sikit zaman-zaman tu. Macam Abang Ungku Ismail kita. Start dulu. You jenis yang macam mana kat sekolah dulu? Were you a naughty boy ke? Were you budak yang kaki belajar ke? I was just a normal boy. You know, I experiment with things. You know, kita, you know, I have some friends yang macam, hey, yeah. So naughty lah. Ya, naughty. Taklah naughty macam kita tak macam lah orang kata mischievous ke apa benda ke. We do things yang memang we are not supposed to do. And then I come back home and I beritahu my mom, hey, I did this. Do you like it? My mom was very open. My mom jenis macam tu. Tapi kalau I buat lagi sekali, mampus lah. Dia macam kalau you are learning things, okay, macam faham je lah. Sekolah rendah tak ada. Sekolah menengah lah basically kan. And then kita like, you know, pick up smoking. Oh, ada? Ada. Masa sekolah menengah? Ya, sekolah menengah. Isap ukuk dalam sekolah. Sampai panjang lah puntung ukuk tu dah lepeh. Bara tu dah panjang gila dah. So I had that. It was dekat Johor kan sekolah? Ya, sekolah Dato' Jaafar. Saya budak Jaafarian. So sekolah Dato' Jaafar. And
I tak jahat ke benda ke. Masa sekolah tak adalah super bright ke apa benda ke. Bila you masuk universiti, you kena score lah because you dah buat pilihan you nak belajar. Kalau you masuk universiti, you masih lagi malam-malam macam sekolah, baik kau tak payah masuk universiti kan. Betul. And then you're under MARA semua benda ni, so you kena. Oh, you bawa MARA? Ya. Dia pergi Dia Glasgow pandai. tu, budak pandai. Scholar. SPC lah. SPM semua A. Tak. I'm not that type. Berapa A SPM? Dia macam ni. I tak ingat dah bro. Jangan menipu. I tak ingat dah. Dia sebenarnya because bila sekolah you kena score. Dia macam ni, dia tak ada istilah. Bila sekolah you kena rajin. You kena like do exercises semua benda ni. Tapi bila you masuk universiti, dia it's not about you kena banyak buat latihan. You kena banyak belajar. At that time you betul-betul belajar. You kena discover, you kena learn. I ingat lagi masa I belajar I mechanical engineering. Bila kita belajar, kita sedar macam profesor ke doktor ke, dia tak nak tengok final answer. Dia tengok cara you solve the problem. So the beza. So I think that's when you know, you don't abide by the system ke apa benda ke, they almost macam they want to see how you think. Wow. So it's different lah kan. So Nat is completely different. Dia memang ke arah liberal lah. Dia bisa ada art, dia kena express. Dia budak Aswara. Well, tapi tak adalah. Okay. Masa sekolah rendah, memang family ingat dia ni, dia memang kan jadi peguam doktor semua. Peguam? I dulu memang budak pandai. Wow. Memang A sentiasa. Really? Lompat kelas, PTS, aliran sains. Tapi bila dah masuk tingkatan 4, I mula sedar minat I bukan ke arah situ. Dan exam SPM I pun tak melayakkan I untuk jadi doktor ke apa ke. Dia paling max I boleh pergi jadi nurse. Okay. Tapi masa tingkatan 4 tu I memang dah aim, okay, aku rasa kau tak boleh nak push diri aku sangat dengan kawan-kawan yang lain yang sealiran dengan aku ni. So I memang dah ambil dari awal lagi, memang target nak jadi nurse. Okay, so I join St. John Ambulance. You did? Lepas tu I pergi banyak lah jambori pengakap untuk bertugas sebagai ni kan. Lepas tu dah lama tu bila dah I hampir dapat masa, lepas tu dapat juga Aswara, dan dari situ I pilih untuk ke Aswara sebab di sekolah pun I memang aktif. Pokoknya I aktif debate, perbahasan, tarian, semua pantun semua muka I lah. Wakil sekolah semua tu. Wakil sekolah semua tu. So my mom pula dia suka anak dia terlibat dengan benda-benda penuh kesenian ni. Okay. Jadi I rasa macam why not. Tapi masa masuk Aswara tu lebih pada I nak ambil filem FTV, kita panggil FTV kan, jadi budak filem. Tapi requirement dia adalah untuk buat storyboard. I tak tahu apa tu storyboard. So bila I masuk sana, pergi sana semacam apa lagi boleh buat. Dia kata okay, apa kata you join teater. Alamak, I tak pernah tengok teater. I tak minat pun teater kan. So macam boleh lah. Dalam jiwa you tak tahu pun you ada jiwa pelakon. Tak ada. I suka tengok drama-drama Melayu dulu. I dengan my mom suka kritik. Kita tahu pelakon mana yang best, pelakon mana yang tak best, production mana yang best, tak best. Itu je lah yang I cakap jadi panduan I. So I berlakon macam apa benda yang I suka. Jadi bila towards the siapa end, you minat dulu macam kalau drama-drama masa zaman you kecil tengok drama semua dulu. Okay, kalau dulu-dulu I suka Sido Araza, sekarang Datin Paduka, iaitu Umi Aida, Sharifah Haslinda, Sofia Jane, Datin Sri Tiara. Dulu I ingat dia pernah berlakon dengan Hasib Lahan. Kita orang sampai dulu kan ada VHS, my the record God, drama tu ada tajuk dia macam ni macam tu. I tengok tu banyak kali, padahal tu cerita orang dewasa. Tapi disebabkan I nak tunggal, jadi I dengan mama memang banyak tengok cerita orang dewasa. Faham tak? Dari situlah. Itulah pelakon yang I suka. And then terus dia punya first, wait, sebelum dia punya first drama yang I tahu, Nat Zainal ni dia pernah jadi extra dalam Cicak Man 2. Ya Allah. Cicak Man 2 kan? Ya, betul. Dibayar RM90 dengan cerita RM90 I skip kelas dan nak pergi sebab I nak duit. You ni dekat Aswara masa Dekat tu? Aswara masa tu. Mana dapat tawaran tu untuk jadi extra? I dari Masjid Jamek turun LRT dan nak pergi sekolah kan, pergi Aswara. Nampak ramai sangat dekat menara ke Museum Telekom tu, dekat tepi tu. Lepas tu macam benda ni kan, macam tak payah pergi kelas. Tapi parents saya tak tahu. So tunggu pernah lama shooting tu sebab kita extra kan sampai ke pagi. Lepas tu kan rupanya tempat Cicak Man tu location dia konon-konon ada winter lah apalah kan. So dia bagi semua bandel-bandel ni jaket ni, winter jacket ni pakai lah. Panas-panas tu. So bayar kawan tu dengan saya ada suatu abang saya nak jadi extra boleh? Dia main tarik. Boleh tapi RM90 boleh ke?
boleh lah. Kita mana duit kan. I hari-hari bawa belanja pergi sekolah. Okay, bapak I bagi macam RM10 sehari. Kalau naik LRT, sehari pergi balik RM5.60, RM2.8 pergi, RM2.8 balik. I makan lepas tu balik kan. RM90 RM90 okay banyak lah, kot kan? Okay lah. Okay lah. Okay. Lepas tu I nampak juga Rizal Jaafar masa tu pun ada jadi extra. Macam I nampak masa tu I macam nampak Sharifah Hamani kan. Masa tu dia jadi buta, watak dia jadi buta macam. Dalam Cicak Man 2? Ya, ada. Tengok. Masa dia dah terkenal lah. Partner ada partner masa tu? Dia apa jadi inspector apa? Profesor Clone. I lah jerit Profesor Clone kat bawah tu. Kena tengok balik Cicak Man 2 untuk nak punya scene. Ada pun ternampak sikit-sikit lah. Masa tu nampak I ada fringe. Lepas tu I macam tengok mandi aku akan jadi macam dia. Macam tu. I ada cakap kat dia, Nani kau tahu tak? Aku masa tu I tengok je dekat tepi. Masa dia duduk dekat tepi kan, dia pegang dia punya kayu yang buta tu. Macam mandi aku akan jadi macam tu. Macam tu. That is so inspiring kan, sebab we don't know where life will take us kan. And at that point mesti macam you have that motivation dah. And deep in your heart mesti rasa macam aku akan capai itu juga. Berdasarkan dari segi pilihan saya masuk Aswara, saya banyak pergi audition tu, saya rasa mungkin, tapi saya tak tahu seberapa cepat. Kan sebab saya tengok ramai juga yang dah habis belajar tapi tak dapat pun kan. Jadi saya takut nak letak harapan tinggi, tapi pada waktu tu saya tahu jalan saya ni dah hampir nak ke sana. Macam tu. And look at you now, Nak Zainal. Alhamdulillah. Takdir yang Tertulis is one of my favourite drama sampai sekarang. Juwita. Semua yang tengah-tengok ni confirm you all pun suka drama Takdir yang Tertulis kan, sama macam I kan. COVID lah, masa tu tengah COVID kan. Betul, tengah COVID. Time tu memang drama tu je lah I layan. Best sangat. Macam abang Ungku pula, you were a scholar, Mara punya scholar, belajar mechanical engineering dekat Glasgow, bukan dekat UiTM, okay guys, Glasgow, United Kingdom. Macam mana boleh terjadi pelakon tu? I always had the passion lah. I minat lah acting semua benda ni. Even macam Nat dia masuk pidato syair, I also involved dalam benda-benda tu semua. Wakil sekolah juga, yadi-yadi. Cumanya I suka seni. I tulis poem masa sekolah menengah, tulis poem for my mom, and then I have a key holder full of poems, and then bagaimana masa pindah-pindah I write poem. My mom frame sampai sekarang ada kat bilik dia. Mak dia bangga dengan dia. Ni pantun Melayu ke poem in English? English apa dia macam wow. No wonder Nak Zainal fall in love. Kata dia bagi poetry kan. Tak ada, dengan I langsung tak ada. Beza. I said kalau I bagi dia akan lari kot. Confirm. Sebab dia tu. Okay, so I memang minat ke arah tu. Cumanya at the same time I fikir that could be a hobby. I need something yang stable. That is why masa I belajar, masa I was doing PMR masa tu, and then cikgu I cakap pasal kerja offshore, we get good money. So masa tu cakap okay lah kerja offshore, nak kena ambil apa? Mechanical engineering boleh kerja offshore. So I ambil mechanical engineering. So itu je lah kesudahannya. Sampailah I habis belajar semua around 2009, dollar drop. Okay. So recession teruk, and then masa tu I dah berlakon dah. Sebelum I berhenti sekejap after diploma, I berlakon. Kemudiannya dalam about almost one year macam tu, I sambung balik belajar. I balik semula Malaysia dan I sambung balik. Masa recession tu, dan I dapat tahu aku Syahrizal Mahmudin. I cakap dia, bang saya lebih belajar, saya kat Malaysia, saya tak tahu apa nak buat. Kalau ada watak ke apa ke, calling lah. And then masa tu I masuk tari Tirana extra. Dalam skrip tu budak handsome cakap doesn't fit me. So dia kata gila kot, come on. And then dia kata macam boleh lah Is. So macam I terus buat masa tu. And then after that I terus buat Antargarisan series, Antargarisan telemovie. For Astro tu cerita Ustaz dengan Nani semua tu, Nokiria. And then I teruslah berkecimpung. Just one note I nak cakap dengan you. First telemovie I was Sutun 2. Oh my god, Sutun. Sutun 2, that was actually my first around 2005. Okay. First yang ada role lah. Sebelum tu I extra bongok lah. Lepas tu the first time I ada role, and masa tu I pergi casting Dunia Baru for TV3. Oh my god, Dunia Baru. I jadi extra juga Dunia Baru. Ya ke? I nak cerita tu. So masa tu Syahrizal Mahmudin was supposed to direct Dunia Baru, tapi dia pull out. So tapi dalam pull out tu dia call I balik untuk Sutun 2. Dia memang suka you daripada dulu dia trust in you. Probably my talent, please. Apa dia? My talent, hopefully kan. So dia Adela Sofia pun ambil you juga. campur channel punya decision jugalah kan. Everyone loves I think we need to understand that. Everyone wants you.
So masa Dunia Baru sebenarnya, tapi I dapat Dunia Baru, masa tu director lain because Jalina Rejab panggil I. And masa Dunia Baru I shoot 1 dan 2. And then 3 tak ada, I dah belajar. Dunia Baru 1 apparently not extra dalam cerita tu. I ada third supporting. Masa tu I lepak-lepak dengan Riza Yusof dengan Piandre. Opening cerita apparently Dunia dia Baru tu, ada masa tu. You know, kita cross kejap. Tapi tak perasan each other at that time. Adalah I pun perasan. extra je. You lambat kena perasan. You can faham cerita tu pasal student berlambak budak. So macam I rasa kawan dengan Elias saja sebab dia ada kereta dan dia selalu bawa jalan-jalan semacam Tak tu. ada macam ternampak so extra lawa yang macam jadi Tak payah. I pun masa tu nak tadi macam abang handsome tu. malu nak tengok muka orang sebab I rasa teruk lah konon I. Pernah you rasa macam tu? Okay, we'll get into that about how your first I and then think stepping stone lah kan. So dia and then I buat Sutun 2 and then I terus and then masa tu masih recession lagi. So takkan I still apply beratus application semuanya. Cumanya I tak nak low sangat sampai ke tahap kerja kilang semua benda ni. So I cakap Abizat, I need to at the same time progress lah dalam industri ni juga. Takkan I nak tunggu buatnya 5 tahun and then I wasted time. So I masa tu I belajar writing kan dia. Kita buat Sugar Mu Ramadan. Masa tu that's when I really learn about how to write good. And then masa tu shoot Ali Suryati tu Yes. And then I shoot masa tu dengan Kak Ellie. Kak Ellie pun dia ajar on apa ni, dia bagi tips on acting. Not necessarily ajar lah, tapi dia macam share dia punya experience. And then lepas tu I buat AD Abang Izzat. Lepas tu I direct 2011 I dah direct untuk Ready Swan masa tu. So that's how I progress. So apa I masih nak kerja engineering ke apa ke? Now I'm doing it lah. Masa kita belajar engineering, I belajar on simulation, on 3D modeling semua benda ni, jadi untuk physics semua ni kan. So baru sekarang ni I boleh apply for my video game punya development for Pau Chunga. berguna jugalah your degree Finally kan. kan. Tapi you didn't have a bond dengan Mara kan? Kadang orang scholarship tu macam dia kena serve the country few years. Itu kalau I think at my time, I'm not sure about now, tapi dulu dia ada skim tindikan, dia ada skim pelajar cemerlang. Okay. So if you got the skim pelajar cemerlang, you tak ada bond. Basically nak cakap dia memang cemerlang tak ada. Alhamdulillah 4.0 CGPA. Skim tindikan, yes, you kena serve as a lecturer ke apa benda ke, Okay. macam tu for the government. And then kalau tidak you kena bayar balik macam something like that. Tak ingat dah sekarang macam mana. Tapi tak payah bayar balik Alhamdulillah okay Mara tak tengah kerja ni tak ada Tak ada. I think I kena bayar few percent saja sebabnya you kena ingat diorang ada bagi kita cash. Masa kita nak pergi ke UK tu dia bagi kita cash. Kita pergi CIMB pun tak ingat mana lah, Jalan Raja Laut ke benda. Okay. Dia bagi kita cash ketul. Ni ambil lah naik flight semua benda ni. So macam of course from that money, even masa itu budak-budak beli apa sepek udang baru. Dia tak beli pun komputer. kan dapat duit free macam tu kan. Itu duit komputer tapi kau beli bumper baru. So diorang tahu perangai budak-budak macam mana. So maybe that's why sini duit tu balik. Minta balik betul Dia belajar mesti sini. Ya Allah. So boleh pula you all punya past pernah cross masa shooting tu, tapi of course tak kenal each other masa tu. Bila you all found out, masa you all dah kahwin ke apa macam you pernah kat set tu ke macam tu Dah kahwin baru tahu. Barulah you all bersembang ke apa masa tu? Nak ingat lagi tak masa you all found out you all kat set yang sama tu? I pernah cakap lah jadi extra sebab dia kata dia pernah berlakon Dunia Baru. I cakap lah apa nak jadi extra cerita tu? Dia kata ya ke? Ya, ada beberapa kali juga dia pernah shoot set lain yang sama dengan I, tapi I macam dia kata dia tahu I dekat saya. Kita sebenarnya kalau tidak banyak drama yang patut ditemukan tapi kita tak buat. Really Sepatutnya I tak tahu, tak ada yang tertulis dia patut berlakon. Tak ada yang tertulis sepatutnya dia. What? Patutnya you watak Avin Chong? No. Nazim. Oh my god. Seperti dia dan pernah No, bukan tak ada yang tertulis. Tak ada yang tertulis. I tengah direct single terlalu lama. Oh bukan. Sebelum tu dengan Abang Feroz. Oh bukan. Oh sorry, the one yang dengan Mimi Lana. Yes, dengan Mimi Lana tu. Siapa dah Yang you and dah. Mimi Lana together? Ya patutnya. Tapi masa tu Remy Ishak ganti. Sepatutnya dia. Bila first time korang betul-betul jumpa? Like first jumpa? Betul-betul dalam Cina Buta. Oh, Cina Buta? Tapi sebelum kita ada banyak cerita-cerita yang patut bersama tak jadi. I rasa yang tak dia Cina Buta tu adalah yang keempat offer dan baru betul-betul jadi. Itu pun dah hampir-hampir tak jadi dah. Itulah takdir yang betul-betul tertulis. Ya. Itu takdir yang tertulis tu. Pun dia dah nak buat benda lain lah macam apa-apa. Tapi I pun tak ni pun. Itu pun hampir juga tak buat sebabnya hampir dia tak buat. Cina Buta? Ya.
I almost Busy sangat ke apa ni? Patutnya ada pelakon lelaki lain lah, pelakon lelaki baru yang buat. Saya macam dah pelakon lelaki ni muda sangat lah Abang Ijat untuk I. Rasa tak sesuai. Maybe I tak buat kot. Lepas tu dia call I balik. Nak Ungku Dafi. Okay, Alhamdulillah kan. Okay. No, I think Abang Izzat cakap macam Alif Syukri nak berlakon cerita Dia kata Alif Syukri. Dia kata kenapa Datuk, sambal macam ni? Kenapa? semua Datuk nak ambil? Dia saja nak tease I. Dia kata sebabkan watak tu, dia kata yelah dia nak macam bantu hype lagi drama ni. Dia sambil gelak. I cakap serius lah abang. Datuk si Alif Syukri. Janganlah macam ni. Katakan tak nak buat. Tak ada dia Ungku dah okey dah. Okay. Oh dia kacau je lah cakap Dia pasal tu. kacau Kan lah. betul Datuk Adik Syukri nak I dah lakon nervous tadi. dah. Janganlah kan. Allah. Bukanlah nak cakap apa Datuk. Tapi We love you, macam, Datuk. hello Datuk. Nervous saya nak berlakon dengan you. Macam tu. Oh my god. So first jumpa tu, first impression automatically macam handsome. Itu dia cerita lah. Dia macam ni. Okay, dia bukan pasal first impression ya. Can you deal I think first apa you yang I got the hindsight dengar. already. Masa you tahu I susah nak sekali jawab dengan dia tu, you mungkin dah dapat faham sikit. Mungkin menyampah. I macam okay, masa tu script reading kan, ya cerita terus lah dia first time lah. Script reading dia tak ada. Okay, so I, Puteri Aisyah, Norin, Abang Ijat, Uci semua ada dekat situ. Puteri Aisyah dah berbisik dekat I. Dia kata, Kak Nat, you pernah shoot dengan dia ni ke? Ni. Kenapa ya? I dengan Norin masa tu memang kita orang cepat klik. Kan. Kenapa putih? Panggil dia putih. Kenapa putih? Tak adalah, dia macam tak lah, Puteri rasa dia tak suka putih. Dia cakap macam tu. Dia cakap putih tak pandai berlakon. What? Aku cakap Abang Ungku. serius lah. Aku cakap Putih macam takut lah kan. Tak payah takut lah Putih. Kalau dia buat apa-apa kat kita kan, tunggu aku buat macam mana. Lepas tu I cakap Bejat, kalau dia nak buat gila macam ni dengan script reading semua tak datang, kalau dia nak buat hal, I caw dulu okay. Macam tu Bejat tak adalah, dia akan suka punya. Kalau kau memberi okay je kan. I tak kuasa nak melayan. Of cakap course. kalau Of course geram. aku cakap kalau dia nak buat hang aku akan balik dulu. Kata dah lah. Oh my god. Lepas tu first day dia lambat pula. Aku macam Tak I dah lambat. siap. Reading lambat. Actually I tak lambat. Actually I dah deal dengan Uci. I will come at this time. The call time is I think pukul 10 ke benda. I datang dah siap Uci, aku datang, aku tak make up, tak ada apa-apa jadi aku datang ke sebelah. Okay is so there was a deal lah. Cuma orang lain assume you lambat padahal ada agree benda lain kan. Ya. Yang tu I defend you. I pun pernah dalam situasi yang sama. Pernah. Lepas tu masa tu I bawa kawan I, Midi Daniel. Dia dari Chess Hair Studio dulu. Okay, untuk buat rambut I. Midi stylist tu. Midi. So dia yang potong rambut I. So setiap kali kalau kita shoot dengan Radio Swan, memang I akan berkobar untuk tukar look I lah. So I dah decide untuk potong bob. Lepas tu macam nasi hair. Dah siap lah rambut aku ni. Tak datang lagi. I cakap boy aku takut lah boy. Aku takut kena hantu. Nah cakap lepas tu dia datang. Dia datang. Macam elok juga dia ni kan. Macam tu lah. Macam okay, harap-harap dia jangan buat hal dengan aku kan. Dia pakai shade saya macam cakap hello. Macam tu kan. Lah aku katakan macam tu je lah. Lepas tu lama-lama kita macam okay. Kita orang okay. Kita orang boleh klik. And dia pun jenis tak banyak bercakap. I pun dekat set tak banyak bercakap. Dia dah habis shoot, dia balik. I pun datang-datang, I memang dah siap. Rupanya dia suka I attitude macam tu. Dia kata jarang I tengok pelakon perempuan datang-datang terus bersiap. I dah make up, I dah bersiap. So I tak ada nak gedik-gedik ke apa. I duduk dekat set ni rehearsal balik masing-masing balik macam tu. And lama-lama kita rasa macam kita boleh kawan ngam. Putih tanya I. Okay. Lepas habis yang first day tu, photoshoot dan shoot tu, Putih tanya, dia DM, Kak dia okey ke? Okey Putih, dia okey dengan Kak. So macam okey lah Alhamdulillah. Pasal I cakap dia bila I dah baik lah. I rasa you patut clearkan benda dengan Puteri. You cakap? Sebab I rasa budak tu takut dengan you. Sebab apa yang you pernah buat dengan dia untuk set sebelum ni, I tak tahulah macam mana you buat kan. Tapi mungkin you kena cool sikit lah kan. Kena chill sikit kan. Tak payah nak terkeras kejong macam tu. So dia macam it's not about tu. Dia satunya lah mungkin orang akan salah tafsir dia ni. All time. Dan I tak peduli pun. Macam nak faham, I tak beramah dengan artis sangat. I tak bercakap, tak bergaul sangat. I will joke with crews. Budak prop, budak Andy semua benda ni. Nak nampak benda tu like even recently semua benda ni dia dah nampak. I memang lebih suka macam tu. Dan I akan duduk kalau ada bilik, I duduk dalam bilik je. And then I akan bawa MacBook I akan bawa kerja semua depan. Habis scene okay, terus balik. I tak ada
I malasnya. So mungkin Putri sebelum tu dia ada experience dengan pelakon-pelakon lelaki yang memang ramah, yang memang very attentive, yang memang Putri. akan tu kan. I love Putri Aisyah. I love Putri. Dia baik. Dia Kesian mungkin dia. rasa macam itulah. Mungkin mungkin ada question dia punya performance for that particular scene, for that particular scene. Mungkin tu membuatkan kan? dia rasa macam tu. Aku pun Even I pernah berlakon kena. dengan dia pun Pernah kena dengan I cakap hello, I pernah berlakon dengan Remy Sak, semua tak pernah cakap I tak pandai berlakon. I sebab I ada satu scene tu. I lupa scene apa Oh ya, bergaduh depan rumah ke apa tak? Cina buta. Dia Bergaduh kata, depan I rumah rasa ada you Alif." punya dialog dah tengah terbalik dialog you. Excuse me? Which memang dah tengah balik. Abang Ijat. Sebab kalau nak improvise, Dia kata tapi Abang Izzat, one thing about Abang Izzat, walaupun dia write script, okay, dia go for the whole scene. That scene, dia dapat dari scene tu. Walaupun dialog pun aku dah lupa nama aku tulis. So Abang Izzat dah dapat, okay, best. Tapi untuk I play, I still nak buy the discipline of macam, no, after that dialogue tu, okay, kalau you nak rasa natural, you nak skip, maksudnya you bukan kerja pelakon lah. Itu kau langgar lah semua benda. Ya Allah, nasib baik aku buat mandum sampingan, tak ada apa-apa. Terima kasih ya Allah. Kata aku rasa aku menangis kat set tu. Aku cakap Abang Ijat, boleh check balik, playback balik. Sebab dia kata I betul kena. Tak ada dah. Okay dah. Okay semua. Kenapa ni? Sebab I dah nak meletup menggaduh dengan dia. So I tak bercakap dengan dia sekejap. Oh my So I God. cakap, my God, I cakap aku kena juga dengan ni. Dia kata aku bagus pun aku kena juga. Macam tu lah. So I dah tahu dia macam mana. So lama-lama I dah faham cara kerja dia. Dan one thing I suka dengan dia sebab dia tak buang masa dekat set. I tak suka lelaki yang banyak bercakap. Itu antara kualiti-kualiti yang I suka. Dan I suka dia bijak lah. So I nampak dia handle diri dia dekat set tu, membuatkan I rasa senang nak rapat dengan dia. Dan dia pun rasa senang nak rapat dengan I. Sebab kita sama-sama sebenarnya sebenarnya kita orang dua-dua keras kepala. Macam tu. To be honest, I memang takut dengan abang Ungku the first time I met him. Masa I host ni. Borak sini? No, ni before that yang I Mana? buat honey trap tu. Honey trap. Tak ada pun pengacara menakutkan. yang suka joke-joke kan. Jadi macam ingat lagi I cakap apa masa tu. Abang pakai suit dengan bow tie. Ya, Kita sama kan? terlebih. Kita sama lah bang. Kita James Bond. Abang macam ni. Oh my God. Ya ke kau? I'm dead. Then my strategy was, okay, aku buat joke kat Nak Zainal lah supaya aku boleh macam cool down. Dia tak layan aku, tak pernah. Kan Nak Zainal kan? Betul tak Nak Zainal kan? Handsome kan? Yang macam ni. Dia belum lagi. Maknanya dia belum lagi. Itu yang I cakap tadi tu. If you terlalu laju sangat kat kita orang akan macam Back off. Terus vlog report. Kita akan terus balik dalam perjalanan dalam kereta kita akan mendiscusskan orang yang kita jumpa. Ni tak boleh. Oh, macam tu. Macam tu. Sebab kita orang ni jenis macam tak boleh. Tapi bila once kita suka, macam ni lah I dengan you, dah banyak pula benda I spill kat you kan. Nanti you akan rimas ni tu. Nanti korang akan rimas nanti. Akan semua benda nak bercerita. Itu yang kita suka. Bila kita tak suka, kita akan terus shut down. Boom. Habis. Bye. Ada macam tu Memang there are some people yang korang memang tak boleh click with. Oh, banyak. Dan kita dua sama. Benda Dan macam kita terus akan macam kata kat sini yang orang cakap kan korang? kat sini orang cakap kita sombong, but no, we call it macam kita nak select environment yang betul. Kita tak nak macam kita tak nak fake. Betul? Kita memang tak nak fake. Betul, Kalau aku rasa macam tak boleh dengan kau, I'm so sorry. Okay. Ya, betul. dah bye-bye lah. Kau dah Lucina dari situ. So Lucina. kita tak ada. So dia itulah dia. So macam somehow Nat, this is part of it macam buat I mudah lagi nak klik dengan dia, yang ajak I take the initiative macam nak ajak dia buat travelog. It's because of this. So macam senang. Kalau macam I cakap A, dia tahu bentuk A tu apa. Tapi still ada benda yang clashing. Tapi orang kata yang benda-benda penting macam ni, so sama. So that's why kita boleh klik lah kan. klik. So okay tu dah klik dekat set Cina Buta. Oh I like the way you work, you like the way I work. Tapi yang bercinta tu macam mana boleh tiba express macam I rasa I suka you lah. Siapa yang ada ke perbualan macam tu pun? Dia tak ada perbualan macam tu. Tapi dia actually because kita nak shoot Cina Buta. So Nat cerai masa tu. And then masa tu sebelum Nat masuk berita tu, maksudnya benda tu dah berlaku lah. Baru berita masuk kan. Macam I pregnant ni lambat beritahu tu. You memang jenis macam yang tu. I macam you dah habis dah habis lah dah kan baru dah. selesai kan. No, belum. Actually masa tu belum. Masa tengah shoot berlakon dia belum. Kemudiannya I think about 2 weeks 3 weeks after that baru masuk berita. So tapi I dah bisik-bisik dah dengar bisik-bisikan lah. Uci lah bisik-bisik. And then I think we had
we had a conversation about macam cakap dengan dia lah, sorry for what happened dan semua benda ni kan. Dan dia kata macam so gitu je lah kan. So I macam okay. And then I Kau cakap nampak dengan dia laluan macam, kan sebenarnya. dia cakap about being a single mother. Dia kena strive harder, dia kena work harder, it's gonna be fun, it's gonna be tu, tak tahu lagi apa jadi. Dia cakap masa tu I offer dia, hey, you wanna do travel log ke? Ingat kau offer diri tadi kan, single mother. How about you don't be a single mother anymore? I can come in. Bukan macam tu bukan travel log. Macam I cakap, kita ada zone tu. Oh yes. So bila I cakap dengan dia, you want to do travel log ke benda ke, dia kata macam okay juga sebab I ada account YouTube yang boleh monetize. So and then kita terus buat, masa tu tengah shoot Cina Buta tu, kita terus buat travel log Langkawi punya resort tu. Masa kita orang shoot Rebah Rebah, yes, Rebah Island. Nice. Which is very nice. So kita terus buat benda tu, and then kita terus nak ke tempat lain, Bali ada Nazim. So you all pergilah Bali semua. Pergi, tapi benda all those footages never got released sebab I masa tu Sexy Maxi lagi. Sexy Maxi. So payment masuk tapi tak keluar lah. Payment macam mana nak masuk? Macam nak masuk payment tak ada, tak keluar. Nak monetize tak ada. Kita pernah juga plan macam dia kata kalau kita nak mozaikkan semua, nak apa benda yang nampak nampak kan? Apa cerita kelakar lah pula kan. Macam semua redacted. Cakap. And then that's why macam I cakap dengan dia, and that's how selepas I think a few months macam tu, I dia sekali tanya dia, this is never told actually. Never told. Never told. Okay. Dia cakap apa? So basically I think after we got back from Bali, and then we were planning for Bangkok pula, and then masa tu nak tengah shoot filem Denu, and then about to start Denu dia. And then I cakap dengan dia satu soalan, because I was looking at the rushes. I cakap, my god, sini seluar, strap. So macam memang masuk Sexy Maxi tu Yalah, I nak you pernah ada fasa Sexy Maxi. Ada masa I buat masa jadi Juwita tu, yes. Lepas tu ada lagi satu yang apa, jadi Kirana tu, aku lupa cerita tu. Dendam seorang isteri. Yang tu. Itu first time I jumpa you. Yeah. Masa tu ingat tak Rai go shop pun yes. Kan I pakai mask tadi tu, aku kata okay, nak kenal aku sebelah aku tapi tak kenal aku, tak apa lagi. Lepas tu aku masuk live dia tadi macam last saja I masuk TikTok live juga, IG live juga, kata salam Nat, saya yang host tadi. Lepas tu kata oh ya ke, okay, Assalamualaikum. Dia belum pecah lagi tu. Belum pecah minyak masuk lagi, belum dapat masuk lagi. So okay, and then masa Kirana tu time Sexy Maxi days lah masa tu lah. Okay, so tak boleh nak release apa semua. So tak boleh release, bukan tak boleh release. Maksudnya I tanya dia at that time, after the rushes, I tengok dia, tanya dia, and I tanya dia, you ni memang akan terus seksi macam ini ke ataupun you ada ni? Soalan tu turning point Trigger you tak? Tapi sebenarnya memang dah plan lama dah. Okay, that happened on the 15th of October 2022. Ingat I tak ingat. Of 2022? 22. Okay. 16 October 2022, dia beritahu I dia spend 1,000 beli tudung. What? Di mana I tahu ada brand murah, I beli semua brand mahal. So tak adalah banyak pun tudung tak. Kalau you buat tu sebab dia beli sampai mahal beratus, itu memang itulah sebab dia tak tahu lagi. So dia tak tahu, dia beli instant, dia beli shawl, dia beli bawal, semua benda. Because orang tak pernah pakai tudung. 1,000 Ya. Actually akan tudung kan mahal kan. 1,000 boleh dapat berapa banyak? Berapa banyak je. I pergi Nelofa lah, tudung people semua memang mahal. I tak tahu. And then I buat I rasa macam wow, aku tanya tu, and then dia terus kebetulan ke apa? Memang dah ada dah. I dah pernah ada niat tu. Cuma ni macam alamak, nanti cerita ni terpanjang, terflash lain. Cuma ni I rasa waktu tu macam sebenarnya aku pernah terdetik, kenapa aku tak pernah nak pergi buat je. Faham tak? Orang lain semua okey je bertudung semua. Kenapa aku takut nak bertudung? Aku takut tak ada job ke? Ramai je Mira Filzah, Nilofa, Umi Nazira okey je. So macam sebenarnya I cakap memang dah terdetik, tapi I tak tahu macam mana nak start. And I tak tahu macam mana nanti orang tengok I macam mana. Lepas tu I ada movie ni kan, tengah buat ni macam tu. Lepas tu I balik, I fikir balik, apa kata cuba je dulu macam tu. So dia start Denu tu dia dah bertudung, tapi nak untuk shoot Denu tu dia tak bertudung. So on set dia pakailah tudung, dia pakailah selendang, benda tu semua tu. Bila dah habis shoot tu, that's when start tu. And then dia patutnya, and then masa tu I rasa macam wow, dia dengar cakap aku.
Lepas tu ni Macam dengan kata suami dah masa tu. macam Boleh jadi suami lah. Tapi lagi. sebenarnya bukan kata dia juga. I pun ada masa tu macam You dah terasa dah benda tu? I dah terasa dari awal. I rasa macam dah lah kot kan. Dah. Sebab masa I alam fasa seksi maxi tu memang I tengah Sexy. all out macam. Sebab I jarang. Sebab dulu I macam tomboy, macam very decent macam I kan. Tapi I ada melalui fasa macam aku nak buat semua benda yang aku tak pernah buat kan. And aku tengok macam fun je benda ni. Lepas tu macam tak adalah. Tapi tak lama pun you punya sexy maxi days tu taklah lama sangat. Sekejap. Alhamdulillah lah kan. Allah didn't put you in that position lama. Sekejap je. So macam I dah puas dah. Okay. Lepas tu pakai tudung tu ada satu drama, Astro Mega drama. Masa awal dia offer tu confirm dia tak tahu I bertudung kan. Lepas tu I cakap I nak bertudung kan. Dan dia orang okay je. I sempatlah shoot 2 hari. Okay. Dan cerita tu meletup dah hari sampai second season dah sekarang. So tak payah teka. Nanti I nangis. Sebab ini benda ni memang menangis jugalah. Lepas tu I sakit. Sakit. So sakit. Lepas tu itu adalah soalan pertama I. Lepas I bangun dari ditidurkan tu. So I tanya dia, ada lagi tak job tu untuk I? Diorang tunggu I lagi tak? So dia cakap jangan fikir dah. Lama you kena ni. I terus menangis. Sebab I macam alamak kan. Sebab I nak buat benda tu dan I tahu dia novel yang bagus, yang ramai peminat. Macam okay, I nangis. I tak fikir lain. I fikir tu dulu sebab I nak secure duit tu untuk anak-anak I. Faham tak? Jadi I macam I cakap you tak faham kenapa I nak. I dah plan ni. I nak bawa anak I begini ni. You tak faham. I royan lah kat situ. Tapi lepas tu lama fikir okay lah, tak apalah, mungkin Allah nak suruh aku berehat, tenangkan ni sebab aku dah kerja back to back ni, bagi aku rehat macam tu. Never knew this story. Memang actually ni dan first memang time. kita sebenarnya pun I think tapi lah sorry sikit boleh lah kita nak tu sebabnya ada benda-benda macam ada orang tanya because all the time pun kita tak nak bercerita. Kita tak bercerita. Tak adalah benda ni sekretif sangat. Okay, it's nothing, tak ada benda yang terlalu sensitif pun. Cumanya kita nak bercerita ni, kita akan pick orang yang bukan orang lah, kita akan pick macam tak, lagi satu, semua bila nak tanya I, soalan pertama ni ialah nak mimpi apa masa ditidurkan tu. I potong. Okay, about tu it's better kita tak cover sangat sebabnya it's not quite lah. It's memang dark days untuk nak Zainal. Yeah, of course. There I pun were tak nak touch a about lot that actually yang orang tak tahu langsung dan probably it's best for us not to share. Yes, dan sebab I pun banyak macam, sangat. Okay. Cuma I nak cakap ialah masa selepas saya cakap tu dia bertudung tu, and then I think it was then we go to Bangkok, dia dah bertudung untuk travelog. Sambung lagi lepas tu. Sambung Ni lepas dah bangun dah everything. Belum. Oh, this is before, sorry. Sebelum. Ingatkan lepas tu sambung balik kan? Tak pergi dah. Pergi Bangkok, dia dah shoot, dah bertudung dah. Lepas tu balik semua sini, dia dah ready for the episode that she mentioned just now. And then masa tu I dah cakap dengan my mom dah, I nak propose dia. We were supposed to go to Japan, travel ke Japan pula. Ada Hong Kong, ada ni semua dia lah. Masa tu habis. Sebabnya masa kita pergi tu, sepatutnya kita pergi pada waktu tu, tapi Nat dah admitted dah. So tu tak jadi. So and then I dah niat kan, sebelum tu dah niat betul-betul dia habis dah ni, memang I'm gonna in konteks agama ni macam kuat kau dalam idah, kau pergi kerja dengan lelaki lain dengan tapi terpaksa kan, it's survival kan at that point kan. There is that controversial lah bila cakap dia akan jadi controversial lah kalau kita menjawab balik benda anak-anak semua. mengharapkan Kita ada seorang saja. Of course. Agama kita ada fiqah, ada syariat, semua benda ni takkan minta kita duit nak dia tu. pula. So kita macam so even after apa ni, after semua dah settle ke apa benda ke, nak dah tu semua, and then she got back up, and then tu pun dia apa benda nak kena dia nak buat ialah 2 hari selepas dia balik rumah daripada hospital admission tu. Ialah dia kata macam I nak kena check job because anak I nak masuk darjah 1. See the first thing on your mind. So lepas berapa lama you dalam hospital? Sebulan. I tak ada boleh jumpa anak-anak I. The only thing in your mind bila keluar tu is pergi anak-anak dah lepas tu kan. Betul. Sebab anak I nak masuk darjah 1. I dah termiss dia punya konsert Tadika. Jadi macam I tak nak miss apa-apa lagi. Faham tak? Itulah. Tapi I takut nanti macam jawapan kita tadi akan memakan diri kita balik sebab ramai yang akan bertikaikan kenapa waktu Ida pergi kerja-kerja sebab tak ada choice lain. Mereka tu kira ni bergantung pada saya. Saya ni sumber segalanya lah untuk anak-anak ni kan. So kita kena lah. Macam tu. Survival. Dia kena buat lah benda tu. Dia kena buat benda tu, and cumanya pada particular time kita ada
memang targetnya travelog tu lah. And then after that balik semula, dia tengok balik Russia semua, Bangkok semua, kata kenapa I gemuk? It's not about sexy anymore, tapi dia pusat kenapa I gemuk? I tak nak. You macam banyak cantik, aku dah keluarkan budget at the end of the day Russia semua tak boleh pakai juga. Oh my It's still God. in my SD lagi, ada lagi kalau you nak Oh tengok. my god. Astagfirullah, saya tak boleh tengok sebab tak sexy maxi, saya tak boleh tengok. Tak, yang Bangkok dah bertudung. Yang Bangkok dah Bangkok tudung dah lah. tudung dah. Yang Bali tu sexy maxi. My belly tu macam Kalau you bergaduh nanti dia akan release footage yang dekat Bangkok tu lah. Good luck kepada Nat Zainal lah. Tapi apa tu, itulah I think lah, this is just aku share aku ke Pak Haji kan lah, Pak Haji. I really feel like the time you dekat hospital tu Allah tengah hapuskan dosa-dosa you. Because look at that timeline, was so beautiful tau. Yes, it was a tough time. I tak nak cakap macam tu, macam alamak lepas tu macam suci pula. Lepas tu kan cuma bagi I, Masya Allah bagi peluang untuk I fikir balik apa penting purpose I untuk hidup ni. Kau betul-betul nak kerja ke? Apa yang kau dah tertinggal sebelum ni? Lepas tu I banyak waktu dengan anak I. Lepas pada tu kan I banyak waktu dengan anak I. Walaupun I macam tak berdaya sangat time tu, I masih bergantung kepada steroid. Ubat punya banyak time tu. chemotherapy. Naik badan tak because of steroids? Allah, bukan tak naik badan, naik jerawat, naik semua naik. So lain muka dia. muka I lain. Dan I sedih, I malas buat live masa tu. Tapi masa tu macam Ongku cakap you kena buat live, you kena bagi ucapan terima kasih pada siapa-siapa yang dah membantu you, berdoa untuk you, dah bagi derma untuk I. Terima kasih sekali kan, nak terima kasih kan, sangat-sangat membantu. Untuk cover balik je lah duit shooting I kena bayar balik semua. Biasa Bayar kan balik? Sebab kontrak kan, sebab I tak buat. So dan the thing is that sumbangan tu kita tak boleh pakai suka-suka hati. Tak boleh. So that's why nak terus nak cari kerja. So I tak boleh guna untuk kelengkapan anak-anak semua, tak boleh. Kita tak kena nak ada guna receipt benda-benda. semua, benda tu kena bagi yes, pada tu. yes. Nanti je penyembangan. So I cakap tak boleh rupanya. Oh mak kan, okay I tak kerja lagi, apa nak buat ni, macam tu lah. So I kena kerja cepat-cepat. Waktu tu buatlah apa saja, paid review ke apa saja. Tapi alhamdulillah macam-macam masuk. Macam-macam masuk. Alhamdulillah. Allah tak nak bantu kan. Not Sebab necessarily shooting, I takut. tapi apa-apa duta, apa benda, apa produk ni 3 betul. bulan, 6 bulan macam Allah mudahkan sebenarnya. Allah mudahkan. Dan yang kononnya plan dia nak melamar saya di Jepun tu, akhirnya dia jadi di hujung katil hospital sahaja. Oh, the proposal happen dekat hospital? Dia macam tak proposal, macam very the straightforward benda. Mama ada, papa ada, dia ada kat hujung katil tu macam okay, aku tak tahu anda morfin ke, betul ke apa ke tengok ni. Okay, I dah cakap Itu dah betul lah, you lah cakap. Ada cakap mama papa yang masa, nanti you keluar je Aku hospital. macam betul ke? Dia Ke you ada- masa tengah morfin masa tu? sorry, dia ada 3 phase sebenarnya. Sebab nak 3 hospital. Itu I macam I think on the KPJ. first hospital tu lah. Tapi masa tu KPJ, masih kecil-kecil lagi. HKL, IPR. Lepas tu dia cakap mama papa, you keluar nanti kita kahwin, nikah. Macam okay. Macam tu je lah. Macam mana dia bagi tahu you? Dia orang kata I tengah baring macam ni, lepas tu dia orang ada kat hujung tu. Macam okay. So maknanya mak bapak aku dah tahulah. Macam tu. Your parents told you? Parents, dia cakap parents I ada dekat Oh, sebelah. dia bagi Parents tahu I macam orang okay, kat situ. macam tu. I dah bagi tahu parents dia dulu dah masa dia tengah nyenyak. So kita orang dalam VIP lounge tu, kita I mean mama papa dah bertanya dengan I, are you sure are you ni? Dia cakap Yalah kan. So macam I faham lah benda-benda gitu kan. Tapi sebabnya dia tak rasa sangat sebagai satu interview daripada mak bapak mertua, ialah sebabnya we're in a hospital and dia ni tengah terbaring lagi, induced coma. Timing tu kan So macam Macam tak kena kan. so macam dia nak tanya apa benda, aku tak takut dengan soalan tu. Aku takut dengan keadaan dia. CNY boleh sabar kejap tak? Orang tengah interview pasal Tak apa. Hai. Kita tak ada masa dah. Cuma dia I nak cakap apa tadi aku nak cakap, aku dah nyanyuk dah. Okay. Waktu dah keluar hospital tu pun drama juga sebab I dah bergantung ubat ni. Kita jadi tak stable. Emosi semua kan. Rupa pun dah memang tak rupa. Nak Zainal dah masa kenal tu lah kan. Memang jauh. Bila tak kali live orang nak cakap muka lain lah ni. Ya ke pergi hospital sakit ke buat muka. I macam tu? Ada? Aku nak buat muka jadi macam ni ke? Astaghfirullahaladzim. Faham tak? Aku nak buat muka cantik. Bukan macam ni. Sebut I tak sebut. So sekarang ambil steroid tu semua. Lepas tu I dah cakap kat dia, you sure nak kahwin? I dah tak macam dulu tau. I dah tak tahu lagi. Sebab I chemoterapi 4 kali. Patutnya kena buat 6 tapi 4. You kena buat chemo? Ya, sebab dia kata, sebab sampai sekarang tak tahu saya apa. So diorang Dia macam autoimmune kan? dia kata autoimmune tapi I tak tahulah. Dia macam percentage sikit je kan. I tak nak cover sangat benda tu. After nak tutup semua ni, nak cerita kita boleh cerita. Tapi I think it ada involves macam tu lah. dengan KTM Adalah semua buat dia. chemo tu 4 kali. Lepas tu memang
Yalah, muka I nak teruk jerawat. Masa tu Alha yang tolong cover kan. Teruk. And yet orang cakap benda-benda macam tu So I macam lagilah, sebab tu lagi macam I malas nak jumpa manusia. Berapa lama it took for you to recover balik? Recover secara mental? Lama juga. Lama tak lama. Bertahun Kahwin tu tak lah bertahun. Bila I dah tahu I pregnant, semua dah okey dah. Bila I pregnant, semua I rasa I tak boleh nak stress-stress. I kena happy untuk anak-anak I, semua okey lah. Lepas tu bila melahirkan, dapat baby, dah okey dah. Lama-lama bila dah stop ambil ubat-ubat, kita dah kembali normal. Alhamdulillah. I faham sebab I pun tengah makan ubat yang ada steroid sekarang ni for something that I'm going through juga. Naik 10 kilo. Sangat tak confident. Yeah, you do look like you gain weight. I did. Thank you for highlighting that. Thank you so much. Abang Ungku kan dia akan bagi tahu direct Dia kan. macam Dah boleh cakap dalam kereta, boleh cakap dalam depan kan. Ya. Itu yang putih cakap dengan dia tak suka saya. Inti. 10 kilo naik 10 kilo and I can't do anything about it. I makan tu je lah, control. Faham. Nak skala tu nak turun 1 kilo, 0.1 kilo pun tak boleh turun. I'm sure you understand that kan. Betul, rasa macam tak tahulah semua ni kembang. Exactly. Dekat sini kan macam ada muffin top yang macam tiba. And yet people will say stuff, ya Allah, macam abangku okey lagi. Ni kan I pergi surau geng surau kan. Wow. Yo. Macam ya pakcik dia kata nak Pergi gym. I wish kata dia kata kan, you makan banyak sekarang ni. Ya pakcik. Apa pergi? You trying to gain weight, is it? You think I want to gain weight, is it? You tahu tak industri hiburan, dia do not appreciate gain weight, tahu tak? Tapi terpaksa lah hadap. Tapi ya Allah, please, I hope by the time podcast ni keluar, aku punya ubat tu dah habis, tak payah makan lagi dah. Steroid ni geram makin naik tau. Benci betul. My producer kat borak sini kan, Kenu, you have to look after your food. I am looking after my food. If only orang tahu struggle kita at that time kan. But if not got through it, I will get through it, insyaAllah. Yes, you malu masa tu You dah rasa malu at that time? Malu lah. Malu. Malas nak jumpa dia pun. Tengok mirror pun kadang geram. Dia rasa macam ini bukan diri aku dah ni. Ya kan. Dia semua benda tak kena muka tu. Tapi to be honest guys, one thing yang betul-betul suka is how healthy your punya relationship is. So far Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. 3 years dah kan? 3 tahun. Baru genap 3 years last month, bulan 1 kan? Ya, betul. Sebab research aku betul. Cik baik research aku betul. Salah fakta nanti. Alhamdulillah dia buat research. 3 tahun. This is your second marriage. What is something that you appreciate so much sekarang ni in your marriage? Benda yang simple ke apa ke? Dengan dia sebab kan macam cakap tadi kita punya wavelength sama kan. Jadi senang dan saya rasa saya memang perlukan dia. Rasa kebergantungan dengan suami tu lebih. Macam okay, dengan dia, saya nak dengan dia. Saya tak pernah rasa boring dengan dia. Kalau dia jauh dari saya macam alamak, bila nak balik macam tu. Bukanlah nak balik macam marah-marah macam tipikal you kat mana? Tak adalah macam itu drama you je. Baliklah cepat. You buat kerja kat sebelah ni je. You coding tu I tengoklah layan Netflix ke apa kan. Macam tu. Macam tu. So tiba-tiba kena bergosip macam tu. Ada kawan dan I percaya dia. Friends kan. You really found best friend kena each ada other, kan? kita kena create benda tu sebenarnya. In a relationship, in a marriage time, for you also Liz, nanti I baru nak tanya minta tip nanti actually. you kena create benda tu. You kena input matters, her say matters. So macam benda ni semua ni I'm still learning also sebenarnya because I think my biggest fear was marriage. In marriage Sheila, bila kalau I tak dapat kalau I dapat perempuan yang tak nak dengar cakap I, because kita akan jadi ketua keluarga. Kalau Khalifah kan tu kan. Dah solat belum? Dia tak jawab. Dia rasa macam you, my parents tak solat-solat tu. Tiba-tiba you kahwin dengan I, you tak nak solat. Mampus aku nak jawab apa? Sangat tengok drama Risau. sayang. Oh my god, I faham sangat. Ya ke? That's my fear. That's my fear tau. Ini memang I takut. Orang lelaki memang ada benda ni. Serius Kita takut kita tak boleh nak rule. And kita akan fail sebagai seorang suami. Kita akan banyak kena jawab kat akhirat itu nanti. I cakap dia banyak kali. Ya ke bang? Tanya bang dia cakap. Tak kahwin lagi kan? I tak I tahu. faham. I 100% Mungkin faham. perempuan zaman sekarang you rasa macam tu ke? Yang tak boleh dengar kata. Thread, boleh jadi. Betul. Hari tu I post apa? Nat pandai masak kan? Ya. You know I post apa kat thread hari tu? Lah nak luahkan geram aku kan. I posted, I suka sangat perempuan yang pandai masak. I kena hentam 1000 replies. Semua kata bukan setakat hentam. Go F yourself. Nah macam
Kenapa nak bitter sangat tu? Dia kata, kau fikir perempuan kena masak untuk suami je ke? All I said was, I like girls who can cook. If you can't cook, then okay. Tak Then apa clearly lah. it's not you know who I'm looking for. I might tak don't like condemn. you, but tapi dah. Yeah, I'm not condemning. You just say you know who I'm looking for. Ya Allah, kena hentam teruk. Yeah. So Ya to answer your ke? question, Aiman takut dengan perempuan zaman sekarang, to be honest. And my fear juga is, let's say macam I have been going on dates lah. Macam kadang-kadang jumpa ada orang-orang industri yang pernah keluar and all that. And when they tell me stuff yang macam contoh macam ya, dia pakai tudung ni, I tak tahu I betul-betul nak pakai tak. I terus pull back sebab I takut yes. when we guide them, pada diorang is paksaan. Padahal kita hanya menjalankan Korang tanggungjawab. boleh kawan Dan lah. kita member dah sekarang ni. Bukan kawan. I think benda ni berlaku pada kebanyakan lelaki yang betul-betul orang kata sincere and betul-betul serious in a relationship, in a marriage. Faham tanggungjawab sebagai seorang suami juga. Tanggungjawab sebagai suami. InsyaAllah Okay, nanti nafkah. Yes. Okay lah. Apa-apa kita boleh cari duit. Tapi kalau dapat isteri yang tak nak dengar cakap kita, kita bukan suruh dia basuh baju apa benda. No. Kita kena jaga dia ibadat dia. Sebabnya at the end of the day kita kena pastikan dia jadi isteri yang taat kepada suami. Betul. Sebab kita kena guide benda tu. Kita bukan cakap Islam suruh jadi isteri taat kepada suami tau. No, kita kena bentangkan kapet tu untuk dia jalan jadi macam tu. That's the biggest part jadi suami ni. Dia bukannya cakap bukannya ni dia balik, engkau ni bukannya nak apa ni pun nak solat apa benda kan. It will not work. Yes. Lagi perempuan akan memberontak. Itu silap kita sebenarnya. Silap. So kita sebenarnya macam mana kita nak guide, nak bring dia in apa ayat kita, apa benda semua ni. For Nat sebenarnya, for macam solat ke apa benda bagai ni, she always prefer nak jemaah. Oh, Sebab I ni I Sebab bila I buat coding, I will go to my mom's. Ada office I kat situ. Sebabnya kalau I coding kat rumah, nanti anak I putih akan datang, cucu. Dah tak boleh fokus lah. Q. Dah ada coding I tu ada Q lepas tu boleh tekan. Oh, Dah. okay. So Broken. kena lari rumah your mum lah. So I kena lari, so I boleh fokus. Nak akan call lagi, video call 5 kali 10 kali dalam sehari, which is normal. Okay, and I like it. So kita always keep track. Yeah. So I tak ada kawan. Dia je kawan I. Macam tu. And I always masa nak sakit dulu, masa tu I belum kahwin lagi, tapi I cakap dengan Nat, you kena ada surveillance dalam rumah tu. Sebabnya if anything happens, kita tahu apa jadi. Sebabnya masa tu Nat masih lagi tak stable. Kita tak tahu dia stable tak stable. Tiba-tiba dia collapse balik ke, dah balik rumah ke mana ke. Dia bukan sebab kita psycho letak kamera dalam rumah. Of course, you tapi have sebab to- kita nak monitor. Betul. Kemudian monitor anak-anak. Gila kita dah buat travel log balik, kita nak monitor anak dah makan belum, dah buat homework belum, orang gaji dah mop belum. Tak. Maksudnya benda-benda gitu penting. Yeah. So bila I dengan anak ni dan that's why bila I kerja kat rumah my mom dan I terpaksa balik semula untuk ni lah. Tapi I tak kisah. Maksudnya dia tu if that's menjaga dia ni memudahkan dia tu. Tapi bila dia pergi set seorang-seorang ke benda ke, dan dia cakap I akan call dia lah. Just bukanlah dia perlukan suami dia call tanya dah solat belum baru nak solat. Bukan dia perlukan benda tu. But that helps to know that suami aku concern aku solat tak solat, dan that makes me more lebih inspire nak solat. Tapi sebenarnya I takut. Kenapa? Takut kalau dia macam tak solat. Oh, Dia so that's your way. ni ya. I rasa macam kalau I ponteng dia macam boleh tahu. Macam tu. Itulah doakan I dapat juga jodoh yang macam ni juga. Please lah. InsyaAllah. You kena doa banyak-banyak lah. Dia pun Amin. 37 tahun baru dia kahwin. Dia Itulah umur tadi apa saya- sekarang? I 29. Lambat lagi mungkin lagi 8 tahun. I ada 8-9 tahun lagi sebenarnya. Itu jadi jodoh yang sesuai. Yes. Itulah, like you cakap, wavelength tu sangat penting kan. Betul. Sebenarnya. That's why orang kata sekufu. Kadang-kadang orang betul. fikir sekufu tu harta je. Tak. It's everything actually. Semua. Minat semua. Kita orang tak suka pergi travel tempat panas. Kita orang suka macam kalau Kita pergi tak suka jungle trekking. Tak suka hutan-hutan adventure, semua ni. adventure. Hiking, tak. Sebab I memang sajian nyamuk. I don't know why. I pernah shoot gerak suka khas. Shoot dalam hutan. Konon-konon cari mayat semua benda ni. I seorang je yang kena gigit nyamuk. Oh yo, jadi target je nyamuk Memang semua, I macam you ada repellent tampal 10 kat They badan don't kau care, benda they ke? still come. Nyamuk macam tak guna kan. So dia macam macam bila dengan anak dia banyak macam I also learn new things about myself. Bila kita dah jadi suami, things change, times change, you know, you cannot go back to your basic schedule. You kena ada time macam ni, and then you kena ada responsibility macam ni. That's the sweet part kot. Cuma sayang kalau you dapat jadi suami, dan you dah kahwin semua benda ni, and you dapat orang kata perempuan yang baik, tapi you pula miss out. You pula
tremble ni semua ni sayang lah. That's why at the end of the day we go back to God. Allah akan bimbing kita balik. Sebab kalau Allah tak bimbing kita pun tak sedar diri bro. Tak ada solat pun kita tak sedar diri, macam mana kita nak bimbing orang? Betul. Kita sendiri pun jahanam. Jawapannya tak payahlah nak sembang pasal bimbing orang lain. That's why macam sebagai seorang suami tu, tanggungjawab tu besar. We need to equip ourselves dengan knowledge banyak dulu sebenarnya untuk step foot dalam marriage kan. That's why I bersyukur juga I belum kahwin. I rasa I banyak lagi benda yang tak belajar lagi. I need to learn a lot. Jadi kan Ustaz Ani datang kan, banyak kita tanya dia. Ustaz bagi saya pesanan belum? sikit. Ada. Tapi I doakan it's going to be a smooth sailing marriage always untuk the both of you. Sakinah, mawadah, warahmah. Nampak Ustaz aku dah keluar dah. Masya Allah. Perkahwinan penuh dengan ketenangan. That's the most important kan. Mungkin dulu masa kita muda-muda sikit kan, macam kita nak ini marriage, kita nak romantic. But at the end of the day, ketenangan tu yang paling penting kan. When we feel peace, that's everything we need sebenarnya kan. Betul. And all the best with the pregnancy. Terima kasih. Semoga dipermudahkan, smooth delivery. Nanti dia akan pegang tangan juga label. Sayang, you got this sayang. You got this. Come on sayang. Kita ada moment sebab I Caesar. So akan Caesar juga? Ya, tetap. Oh memang you akan Caesar? Ya, betul. It's memang first second, lepas tu dia tak boleh nak patah balik ke. Oh iya ke? Betul. Tapi Caesar sakit lepas tu orang kata macam. Lepas tu tapi Alhamdulillah so far okay. Sayang, my future wife, kita Caesar okay sayang. Sebab nak kata tak sakit, kita buat Caesar. Aku kumpul duit dulu. Sayang munculkan diri itu dulu. Munculkan diri itu dulu okay. Ada ke dalam ruangan komen sayang? Come on. Do we have a Nat Zainab Terus masukkan email lah. Jangan bagi phone number. Senang saya. Lah bag kuning tu. Bag kuning kau bikin TikTok shop. Ya Allah. Thank you so much Nat. Thank you so much Abang Ungku. It's so nice having you guys on the show. Terima kasih. This is the first time kita dapat bersembang betul-betul. Rather than jumpa kat email. Hai Assalamualaikum. Reply story kat Nat. Hai. Dan kali ni Abang Ungku dah tak ada bau kemasam kat aku lagi dah. Macam honey trap punya situation tu. Yang tu aku takut sampai sekarang ya. Dia ingatkan muka tu. Macam oh Abang Ungku kita James Bond ya. Aduh. Mati. Tapi borak sini dah okey dah. Masa borak sini tu awak dah okey dah. Dah masuk power congak sebab tu. aku excited. Kamu lah sedikit power congak. Please. Okay, power congak. Okay, it's coming out on browser. It's under the name Gergasi. Okay, so you can actually access power congak account dekat guna Gergasi if you langgan tu. Gergasi ada banyak subjek. Vernacular subject, DLP, I'm working with some teachers untuk siapkan benda tu. So you boleh bawa pocongak, and then I ada lagi 2 jenis app lagi untuk I tengah build seorang diri. So takes time lah. One man show kan. Ya nak buat macam mana full stack seorang-seorang mengarut kan. Gergasi dah launch. Gergasi beta testing sekarang ni. Can I access it ke? Kalau beta testing tak boleh lagi lah Boleh tapi selected je lah. Okay. So Gergasi is on browser. Gergasi browser tapi bila you browser tapi I design sesuai untuk mobile dan juga tablet juga. So maksudnya bila you buka kat browser dia tak adalah jadi aneh. You pernah kan buka kat PC cantik, bila buka kat handphone betul. Scroll nak cari feel tu. Yes. So I buat dia mobile friendly, tablet friendly juga. Fantastic. Power congak on the app dah ada and on browser tengah beta testing. Check it out untuk anak-anak anda semua jadi bijak maths macam Ungku Ismail dan bukan Keno Azman. Keno Azman tadi nak kira bill pun RM18.90 satu. Aku nak kira times 2 pun tak ingat. Berapa nak kena power congak tadi? Tak cukup kismis kat sini ya. Thank you once again Nat. Thank you Abang Ungku. Thank you Keno. And thank you very much to Corak and Pattern for this wonderful space. Thank you Corak and Pattern. Yes, lovely space. So kalau korang nak tahu siapakah next guest kita, make sure korang subscribe terus dekat Cast Lab, and hopefully we'll see each other on the next episode of Sebenarnya. Assalamualaikum.